Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama puasa di Mekah dan kita esok baru mula puasa. Saya amat gembira dapat membawa serombongan 284 jemaah yang kita catat kapal terbang MAS yang kita terbang pukul 10 nanti. Kerana pertama sekali kita dapat membimbing mereka dengan memilih mutawif-mutawif yang sangat bagus, sebab seramai 8 orang. Kemudian kita amat mengharapkan mereka berpuas hati dengan bimbingan kita, dan kita akan menyediakan prasarana dari sudut tempat tinggal, makan minum, bimbingan yang mencukupi. Dan mereka ini amat rapat dengan kita lah. Segala permasalahan-permasalahan yang timbul kita akan selesaikan. Sebab kita jangan lupa pemergian jemaah ke Mekah untuk menaikkan umrah kebanyakannya kali yang pertama. Kalau kali yang kedua, ketiga pun dia berlainan setiap kali pergi. Jadi kadang-kadang terpaksa mereka kena minta bantuan daripada petugas-petugas, dan kita telah memang bersedia dah. Memang pemergian kita nak memberi bantuan, nak memberi keringanan, nak memberi panduan. Dan menyediakan prasarana yang cukup sebanyak yang mereka bayar. Jadi itu terelak daripada skema, terelak daripada janji yang tak tepat. Jadi mereka berpuas hati. Bukan apa, bila mereka berpuas hati balik besok, mereka akan memberitahu bahawa pentadbiran kita alhamdulillah melengkapi apa yang dijanjikan mengikut perbelanjaan mereka telah bayar kepada kita. Itu cara dia. Sambutan ini sangat ramai. Sangat ramai. Boleh katakan kepadatan kapal terbang tu memang terasa sangat. Dan pegawai kita pun boleh katakan berada di lapangan terbang hampir 24 jam. Sebab ada orang yang akan pergi setiap hari, kadang-kadang 2 penerbangan. Tetapi bukanlah semua kita catat kapal terbang. Yang tu kita kongsi dengan orang lain. Dari satu penerbangan pergi tu kita ambil commercial flight, kita booking siap-siap dalam 60 ke 40, 60 ke 100 ke tempat itu, kita booking siap-siap, maka kita akan aturlah jemaah pergi. Dan kita buat persediaan lebih awal, dah 2 bulan dulu kita buat dah. Memang padat. Plan untuk tahun ini bagi tujuan umrah, kita ingin mendapatkan pemergian jemaah seramai 60,000 orang. Jadi nak melengkapilah. Dan biasanya dalam bulan Ramadan tu orang yang cari sangat. Sebab satu umrah dalam bulan Ramadan sama seperti satu ibadat haji. Itu pahala yang paling banyak. Kemudian setiap perbuatan kita buat dalam Ramadan sana, Allah memberi ganjaran yang berpuluh kali, beribu kali ganda berbanding dengan waktu lain. Maka itu yang orang kejar nak buat amal ibadat di bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, di tempat yang sangat-sangat diberkati Allah SWT, iaitu Mekah Al-Mukarramah, tempat yang menjadi tanah haram. Satu kemuliaan siapa yang boleh memijak kaki ketika dia sedang beribadat, melambangkan ketaatan dan keimanan dia, insya-Allah. Iyalah, pergi saya mengharapkan sangat, pertama mereka berpuas hati, kedua insya-Allah saya akan memberi bimbingan seperti yang saya beri bimbingan di Ibu Pejabat. Saya akan melantunkan nikmat dan rahmat Allah bagi. Nikmat tu kekayaan, kemudahan. Rahmat tu pahala di dalam keadaan nikmat yang Tuhan bagi. Jadi mereka ini amat bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mereka bersyukur banyak-banyak, pergi kepada Allah SWT, berada dalam keadaan kusuk masai dan berdebu, sedangkan mereka ada duit hanya untuk mendapat keridhaan Allah SWT dalam bentuk ketaatan yang tinggi sebagai perhambaan, insya-Allah.